Selamat sejahtera. Nama saya Madhunisha Ana Perempuan Selur Kumar dari tahun 6 USM SJKT Dadang Nyompeng. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang buku log Slat J yang saya telah hasilkan. Saya telah menghasilkan dua infografik menggunakan aplikasi Canva. Infografik pertama bertajuk Jauhi Web. Dalam infografik ini, saya jelaskan bahawa penggunaan web boleh menyebabkan pembaziran duit, mengandungi bahan beracun atau kimia, menyebabkan ketagihan nikotin dan memberi kesan buruk kepada kesihatan seperti merosakkan paru-paru dan jantung. Infografik kedua bertajuk Bahaya Rokok. Dalam infografik ini, saya terangkan bahawa setiap sedutan asap rokok mengandungi lebih 7,000 bahan kimia dan 70 daripadanya boleh menyebabkan kanser. Merokok boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti sakit jantung, kanser paru-paru dan organ lain, gangguan kandungan serta kedutaan kulit. Malah, merokok membunuh jutaan orang di seluruh dunia setiap tahun. Sepanjang pelaksanaan Slat J, beberapa aktiviti telah dijalankan di sekolah kami. Antaranya ialah ceramah pengenalan tentang darweh, aktiviti langkah mencegah dadah, kuis mengenai faktor yang mendorong penyalahgunaan darweh dan saya juga aktiviti tentang kesan buruk dadah. Semua aktiviti ini sangat bermanfaat kerana memberi pengetahuan yang jelas kepada kami. Program Slat J memberi banyak kesan positif kepada warga sekolah. Murid-murid lebih serat tentang bahaya rokok, web dan dadah serta belajar cara menolak pengaruh negatif rakan sebagainya. Program ini juga membantu mewujudkan suasana sekolah yang sihat dan bebas daripada dadah. Kesimpulannya, program Slat J sangat memberi manfaat kepada saya dan rakan-rakan. Saya berharap program seperti ini diteruskan untuk kebaikan semua warga sekolah. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih.